Diorang kata dalam dunia ni, diorang buat research dalam dunia, hotel yang paling horror Amber Court. Amber Court, betul? Dan saya tak tahu benda tu ada dekat Malaysia. Dan paling menarik ada dekat Pahang. Dan aku pula orang Pahang. Exactly. Dan kebetulan nak dijadikan cerita, lepas aku tengok cerita tu, dokumentari tu, saya dah sign off daripada kapal tu. Aku pun balik. Lepas sebulan saya kena buat kursus dekat Betul. Allah uji saya lagi sekali, geng. Tanah runtuh yang baru-baru ni. Ingat tak yang anjing tu yang berjaya jumpa mangsa-mangsa kan, yang terima kasih pada anjing yang nama anjing tu tak ingat lah. Tapi ada berita ada tu cerita famous. dan disebabkan, kau bayangkan, aku dah tolak daripada rumah pukul 4 pagi nak sampai kat area Genting Highland ni sebab aku nak potong, nak masuk ke Kuala Lumpur baru, KKB. Lepas tu bila lalu kena tahan dengan abang tentera, tak boleh lalu, kau lalu kat sana. Lalu mana bang? Korang kena lalu jalan lain. Jalan lain bang. Tak, kau nak lalu Kuala Lumpur sini. Kalau sini kita orang dah pecah, tanah runtuh pukul 5 pagi tadi. Kalau mana GPS dapat baca? Yelah. Masa tu waste lah. Masa tu dah waste. Waste mana dapat baca yang tanah runtuh? Dia kena ada orang update. Ada orang update. Orang report. Dan benda tu berlaku pukul 5. Aku dah berada kat situ pukul 6.30 ke pukul. Saya ikut jalan abang tu. Okey. Jalan abang tu. Alhamdulillah sampai ke tempat belajar. Buat kursus 1 hari, tiba masa untuk pulang. Okey. Pukul berapa pulang? Pukul 6 petang. Jadi tadi ada abang tentera sebab gelap dan subuh. Masa ni tak ada tentera dah, bhai. Tak ada orang langsung. Tak ada tentera. Okey. Aku pun buat palatau. Aku cakap okey lah, tadi aku lalu kat sini, tapi tadi jalan aku masuk dalam hutan sikit. Kenapa ni aku kena naik bukit dah? Aku pun naik. Buat confident gila. Kereta aku mati, bhai. Aku tengok belakang Amber Court. Aku tengok hotel Amber Court dekat sebelah aku. Aku cakap, ya Allah, ya Tuhanku, benda ni yang aku tengok dekat dalam YouTube 3 bulan yang lepas, sekarang ada dekat depan mata aku. Apa kau nak tunjukkan dengan aku, ya Allah? Saya nampak kat sana ada satu tulisan. Dikatakan jikalau sesiapa yang mencuci atau mengambil air ini, dibersihkan badan, akan awet. Dia tulis macam tu, awet muda. Tetapi saya tak fikir pasal benda tu sangat. Saya fikir pasal kalau benda ni yang paling sejuk dekat dalam pulau, there's something there lah yang saya rasa mungkin menjadikan dia. Ya, yang menjadikan dia. Dan saya rasa something yang special lah dengan Mas Suri ni. Betul. Sebab Mas Suri ni mati dikhianati lah. Betul. Okey, jadi saya pun tak ada orang bang masa tu. Acap, tak ada orang dekat dah turun je, korang kena perigi tu. Tak ada orang masa tu. Saya pergi ambil air sembayang. Aku basuh muka semua kan. Dah pendek kata, daripada nak ambil air sembayang, aku jadi mandi. Dah mandi. Lencur dah ni. Lencur dah ni. Jadi nak orang tengok, gay, ini Rohingya bikin apa lah sana. Dia cakap, mesti dia orang fikir macam tu kan. Ini Rohingya bikin apa lah. Saya bukan Rohingya, okey. Aku anak Pahang. Okey, aku kena cerita. Tetapi bila nampak kelibat saya membuat suatu benda yang macam tu, maka ramai lagi keluarga-keluarga datang. Kenapa ni ambil air semayang semua ni? Bukan nak semayang mana ni? Jadi saya kata, makcik, dia akan cakap awet muda cik. Ambil air semayang dah lah. Aku dah lencur dah ni. Dah mandi, minum-minum lagi. Sebab kita rasa benda tu betul. Kita dah pusing situ balik. Jadi satu benda yang semangat lah. Kita dapat jumpa Mas Suri. Isteri tengah mengandung. Lepas tu kita dapat tengok rumah Mas Suri. Dan benda yang paling berharga, masa tu aku ada satu niat tau. Saya nak jumpa keturunan Mas Suri yang ketujuh ni. Aku ada sepasang niat. Saya nak jumpa. Dan kalau boleh saya nak jumpalah siapa ni. Dan saya jumpalah akhirnya dekat Phuket. Aisyah tu saya jumpalah. Akhirnya saya jumpa dan capai cita-cita saya. Tak tahu kenapa saya trigger pula. Saya punya GPS jadi error, jadi rosak pada keesokan harinya. Dan saya hantar kat kedai, dia kata tak boleh repair bos, you beli baru saja. Saya kata, bos, saya baru pakai 2 tahun lah bos. Nak buat macam mana? Ini mungkin overheating. Saya kata bukan overheating. Semalam dia bagi direction pun dah salah. Saya sesat tau dekat Sepang. Malu tak? Orang Malaysia, saya tak jumpa signboard ke Kuantan. Malu lagi. Malu gila bai. Saya Kuantan ni dengan KL ni, kalau kau lalu dalam KL, kau akan jumpa signboard yang paling. Tetapi malu kan kalau aku cakap saya tak jumpa. Adakah dia mengkaburi mata saya? Wallahualam. Kau tahu apa aku buat Jap? Apa bang? Saya keluar daripada gelap tu, masa tu dah pukul 8.45 dah. Kau bayang, saya dah give up dah. Sebab saya tahu lagi beberapa kilometer, saya kalau jalan, saya gagal untuk jumpa stesen minyak, saya mungkin kena pakai towing ataupun minta bantuan orang lain. Lagi besar cerita. Dan lah kita balik healing. Ni memang mangkuk ayun lah. Dan saya masa tu keluar daripada kereta, aku buat seperti apa yang Abang Ali tulis dalam buku. Lepas tu duduk diam kejap, baca Al-Fatihah banyak-banyak, baca ayat kursi banyak-banyak. Saya masuk balik kereta kan.
GPS aku tunjuk stesen minyak yang lain pula. Dan stesen minyak tu rupanya hanya ada berdekatan dekat depan aku je. Dan aku jalan terus, bini aku cakap, ni, tu. Dah sampai. Saya isi. Shell tadi tu awal-awal tutup. tu. Tak tahulah dia tutup atau aku, kerana aku ditutupkan ke, aku tak tahu. Wallahualam. Tak tahu, wallahualam. Tetapi memang aku pusing bandar Sepang tu sampai aku give up. Saya cakap dengan rumah saya, "Mah, tak pernah lagi kena sesat macam ni dalam Malaysia sendiri. Apa dah jadi ni?" Mana masa dekat Pulau Perak, dia nampak kapal yang tak berpenghuni tetapi menggunakan buruk gila, dan dia nampak kapal tu tengah melintas. Dia tengah lalu. Dia lalu. Lepas tu dia pun takut lah, panik sebab dia bertugas pada malam tu. Dia kata, "CEO, saya dah banyak kali nampak kapal ni CEO, tetapi CEO, saya tak dapat nak ni. Bila saya lari kat depan, saya tengok kapal tu kat sebelah." Sama cerita dia dengan aku, baik. Bila kau tengok dia, kau nampak macam kau nak lari. Bila kita lepas tu dia punya pergerakan cepat tau. Kau boleh nampak dia hilang sikit. Dan dia selalu keluar waktu kabus, kata orang-orang tempatan lah. Waktu kabus dan juga sunyi sepi. Wow. Kau tak nampak kat radar. Cepat elak. Tapi bila kau pergi dan cerita ni dah banyak, bukan ada 2 lagi abang Navy mengesahkan. Dia kata kapal dekat Pulau Perak tu memang tempat kita orang buat bertugas. Memang macam-macam kita orang, memang muka macam something ni. Tetapi saya semangat lemah. Saya boleh perasan aku bila maghrib ni demam. Maghrib ni demam. Dan beberapa kali dekat Bandar Abbas saya pergi klinik makan ubat telan. Dan itulah kerja sebagai pelaut kan. Kadang-kadang kau demam, kau takkan cerita luka. Yeah, of course. Pukul 3 baik. Pukul 3 dup, blackout. Kapal yang bernyawa ni kalau blackout, macam-macam alam naik. Banyak bunyi. Saya pun, Allah, jangan jadi time aku. Pukul 5 dah habis semua naik kan. Naik subuh. Sebelum subuh saya naik atas nak pergi. Naik atas, ada benda duduk dekat toilet tu geng. Saya ingat ada second engineer tu duduk situ lagi. Saya buka pintu. Second engineer bukan naik atas tu. Aku buka tengok tak ada orang. Tadi ada orang duduk tinggi. Toilet ni, engine room ni, kalau kau buka engine room, terus kau akan jumpa toilet. So, buka. Okey, cantik. Buka. Oi, sorry. Second bukan tadi dah naik. Aku buka lagi sekali tengok. Tak ada orang. Pisang. Benda ni memang. Rupanya memang apa yang saya bila saya recall balik, lepas lama lah kan. Kenapa aku, rupanya memang ada 2-3 AB, abang-abang AB ni able body lah, kru kapal. Dia cakap, memang dekat kawasan tu memang tempat dia. Saya ada lagi. Serius? Saya tak tahu apa yang berlaku dekat saya. Saya tanya, kenapa saya boleh berada dekat sini? Dan dia cakap, awak dihantar oleh pihak polis. Saya kata, saya buat salah apa? Awak tak buat salah apa-apa. Mereka jumpa awak tidur di barik, tidur di tepi jalan. Dan aku tengok masa tu sakit dah. Masa aku bangun, benda ni. Dan rupanya aku hilang, blackout, hilang semua, tak tahu. Tapi yang bestnya saya tak kena rompak tau. Jam tangan ada, wallet ada lagi. Kalau nak kata saya kena rompak, disamun ke, semua dah tak ada. Tapi pakcik tu yang membetulkan saya. Nanti saya sambung balik. Saya sambung balik part rompak tu. Bila saya bangun, saya tengok hanya duit saya dalam wallet, dalam poket ni, saya ada asingkan dalam RM200 untuk beli barang tu lah. Hilang. Tapi duit dalam wallet semua ada. Duit dalam wallet, IC ada, semua ada. Jam tangan pun tak rosak, cuma calar, nampak calar. So saya tengok barang ada, artinya aku tak kena rompak. Saya tanya nurse tu lagi, dia kata awak duduk dulu, kejap lagi dia orang masuk, dia orang bagi ubat, awak boleh balik. Saya kata, puan, saya macam mana dekat sini? Polis hantar awak semalam pukul 2 pagi. Dia kata awak tidur. Saya kata, saya keluar daripada shopping komplek pukul 6. 6.30 macam tu. Nak maghrib dah. Time-time nak maghrib. Sebab pulau tu maghrib awal. So, faham-faham pulau mana Jadi, saya pun keluar. Keluar bila tak tahu apa yang jadi, saya hilang ingatan, tak sedar, tahu-tahu saya dekat hospital. Saya menerima 9 jahit dekat sini. Jadi saya balik kapal. Orang semua budak-budak, "Cik, ada siapa pukul hang ke? Ada siapa pukul hang?" Saya kata, "Tak ada siapa pukul aku, bro. Aku tak ada musuh pun." Bawa kapal daripada pergi ke Kyoto, lepaskan sana, kita balik. 2 minggu. Kita orang get ready. So masa bila kita orang lalu dekat lepas pada Selat Filipina ni, kita nak masuk ke Jepun lah tu. Adalah pukul 3 pagi. Benda ni berlaku pada pukul 3 pagi lebih lah. 3 pagi lebih, saya tak pasti time tu. Benda yang besar, dia naik daripada air, warna dia putih macam Casper. Tapi brother tu cerita Ningga ni tak besar mana. Tapi yang saya nampak ni, dia macam Casper. Dia ada tangan,
dan ada kepala botak dan kapal berombak. Lepas tu kita orang, saya rasa kat sana kita orang tengah duduk menghiling-hiling kat atas deck tu. Saya pandang, saya pun pergi tengok depan. Tak ada benda depan. Nampak benda tu tengah nak turun dekat air. Kepala botak, tangan dia macam pendayung dan warna putih guys. Dan saya diam je. Dan saya assume saya punya officer nampak. Saya naik bridge. Saya cakap, Chief, do you observe anything outside? What do you observe? What do you observe? Nothing. Filipino. Ricardo nama dia. No, nothing. Saya pun, takkan kau tak nampak benda tu besar. No, it's normal. You go down bro, you go down. Benda Nak tu sampai clarify ini, tu tak dapat dah. nak clarify benda tu Casper ke?